Okay guys, so Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni video dia simple. Saya nak buat saya nak balik kampung, balik ke Kelantan. Sebelum tu kita nak ucap goodbye kepada ZX4. Nanti balik raya tu baru kita buat konten ZX4. Balik nanti ZX4. Guys, macam korang nampak guys, tadi 7 jam 28. Sekarang kita ikut LPT 7 jam suku Pasir Putih. Tengok nanti kita lalu ikut Batang Kali. Kita tengok sama ada kita nak teruskan ikut LPT ataupun kita nak ikut Gua Musang. Okay guys, so sekarang ni saya berada di Terminal Lakeside, mencari makanan untuk budak ni. Cari makanan dia dulu. Sekarang jam menunjukkan pada pukul 10 pagi. 10 pagi duduk sini. Kalau ikutkan ni dia menunjukkan tu kita lalu LPT Ikut LPT ni lebih kurang 8 jam perjalanan. Pukul 6 baru sampai kampung. 545 km. So, say hi. Hai. Orang ke kohok mo. Okey. Nanti dah masuk ke highway ni saya sambung mula dah. Mama dia cari makanan. Cari makanan. Sekarang ni estimate pukul 6.11 sampai jimat dalam sejam. Sekarang ni saya berada di sekolah kat area Serendang. So kita tengok. Kita dah skip tol Gombak untuk sampai ke Getih Sepah. Sebab memang jam tak gerak jam tu. So kita akan teruskan jalan laluan alternatif menggunakan jalan Batang Kali dan juga akan seterusnya pergi ke dia akan keluar ikut Genting Highland. Baru kita akan masuk ke CSR balik. Kita tak lalu Genting, kita akan potong terus ikut Genting dan kita tembus ikut Raub. So kita dah jimat dalam 2 jam. Kalau kita ikut highway Karak, kita stuck dalam masa 2 jam lagi tak bergerak. So tak best lah, baik kita lalu ikut Bukit Fraser, kita enjoy the view. Dan rushing pun tetap sampai macam orang yang sampai juga. So kita enjoy. Mana tahu kita ni tak gambar dulu kat Bukit Fraser. So sekarang ni kita turun melalui Raub. Sekarang ni kita dah sampai di Pekan Raub. Setelah mengharungi liku-liku, pusing-pusing, turun Fraser apa semua kan. Sekarang ni kita berehat sebentar. Zohor pun dah masuk. Kita mayar dulu. Mayar apa semua. Dia ni pun nak makan. So rehat-rehat dulu. Estimate tambah lagi sejam perjalanan. Dia tak akan melalui Benta, dia akan melalui Sungai Koyan. So kita tengok sampai Sungai Koyan tu dia akan masuk semula dekat Pada Teku. Pada Teku tengok tadi jam sebelum masuk ke Gua Musang. So kita akan teruskan perjalanan kita nanti. Let's go. Bye bye. Ini kita sampai dah lepas Sungai Koyan. Dan juga kita akan pergi ke Central Spine Road CSR. Bersusun-susun.
macam Sapago CSR. Minyak masih ada 3 bar 4 bar. So maybe saya akan review di GM. Ada accident and dia tunjuk 26 minutes slower. Kita masuk ke jalan dalam. Ya, dan kita temu juga kat Gua Musang. Apa tu Gua Musang? Ini adalah jalan Kuala Lipis Merapuh. Jalan Kuala Lipis Merapuh ni adalah jalan lama yang masih digunakan oleh penduduk. Kalau sekarang ni untuk jalan ni biasanya guna jalan ni adalah bas sebab ada depo bas Express Perdana. So biasa bas akan berhenti arena kat sini lah. Express Perdana dengan Lee dan dia tak silap. Mutiara dekat Petron Baru, arena baru. Sani dekat arena lama Gua Musang. Masih lagi digunakan jalan ni. Tapi ramai juga orang ni lalu jalan ni. Wis koyak slower, cepat sikit daripada biasa. So semua ikut jalan ni. Kalau tengok sini semua banyak plate Kelantan, DD apa semua, DDQ, DFU, DFX. Saya cerita lagu tu. Ya. Nanti Sabah Bandar Gua Musang CV-nya sama ni. Mereh. Okey. Kita dah sapa betul-betul dekat nak sapa ke Merapuh. Jam lagi 3 kilo untuk kita masuk ke CSR balik. 27 minit. Saya awak nak tahu jalan ni adalah merupakan sebelum terbinanya highway CSR. Waktu saya kecil-kecil dulu, memang jalan ni lah yang digunakan untuk kita daripada Kelantan mai ke Kuala Lumpur mai ke Kelantan. So biasa macam ada kes-kes apa semua kat jalan ni lah dulu dah, sebelum siapnya highway CSR. Waktu saya kecil dan sekolah rendah dulu lah. So jalan ni pun jarang digunakan kecuali menjadi laluan alternatif macam sekarang kan. So macam kalau alik sebelah sana tu jalan kereta api. So kalau macam jam dekat CSR, so jalan ni akan diguna lah. Kita tengok sini estimated in traffic 27 minit. Ada apa? Ada jual apa? Oh, roti sausage dengan air lagi. Nak apa? Roti roti sausage. Air nak ke? Okey. Terima kasih beli. Okey guys, apa? Tu anak-anak perantau bawa balik tu jam. Kita nak ngelak jam ni lah. Sebab tu kita lalu shortcut. So sekarang kita berada di Simpang 4 bersama Gua Musang. Depan tu ada Musang Park. Ni pergi bandar lama Gua Musang lah. So estimate dalam 2 jam 42 minit lagi. Oh lama ni. Sebab kita tengok sini kan, memang kereta banyak. Tapi bergerak lah daripada pihak ni. Macam kita tergerak tapi ni jalan okey lah. Tak mega kap. So abang rider pun memang steady lah. Dah lewat tu malam-malam.
9.45 Bandar Kuala Kering. Dah sapa di Pasir Putih. Sapa lebih kurang pada pukul 11 malam kita sampai di Pasir Putih. Belum sampai kat sini, 11 sampai kat Sungai Utai. So itulah sedikit sebanyak perjalanan vlog untuk hari kali ini. Vlog kali ni dia special sikit sebab dia jalan kereta, dia bukan bawa motor. Sikit sebanyak summary pada hari ini adalah saya bertolak pada pukul 8.30 pagi dan sampai pada pukul 11 malam. Lebih kurang dalam 13-14 jam macam tu. Lepas tu saya sapa tu so sepanjang perjalanan sepanjang perjalanan sapa ke sini, saya ada ni lah, kita menyebabkan beberapa insiden macam dekat Bukit Fraser ada kereta terbalik, ada langgar bukit kereta terbalik. Lepas tu ada bagai-bagai buat balik raya tu dia semua bersepah atas jalan. Lepas tu kita masuk pula ikut highway Merapuh, highway lama, ikut jalan shortcut, jalan kampung apa semua, nak mengelak ke highway CSR. So untuk raya kali ni saya tak lalu highway Karok, tak lalu highway CSR pun tak lalu, semua ikut jalan dalam, ikut Sungai Koyang lalu dan sebagainya. So sampai di Kelantan pada pukul 11 malam. Dan sama perjalanan waktu orang sedang berbuka puasa, so saya berbuka puasa di dalam kereta. Sebab apa, kalau kita buka puasa waktu orang tengah sibuk, lepas pada buka puasa kita akan jalan-jalan jam. Malam ni pun tengah jam lagi tu Karok tu. So itulah sedikit sebanyak pengalaman raya pada tahun ni, vlog balik raya pada tahun ni. Kalau jika anda suka dengan vlog lebih kurang macam ni, so boleh drop komen bawah. Dan di mana kepada anak-anak perantau, boleh komen lah awak balik mana. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dah batin kepada semua subscriber. InsyaAllah kita akan comeback dengan konten-konten terbaru daripada AA Motor Vlog. Mungkin saya akan tukar tambah channel ni untuk konten yang lebih kata wide, dia tak niche kepada motor saja, dia terbuka kepada lain-lain. Jadi biasa, keep like, subscribe dan see you guys on my next video. Bye bye.